Itu lah kita belajar macam mana berjaya sini. Ucap terima kasih banyak pada semua yang hadir hari ini kan. Semoga anak saya ini jadi asbab untuk kami keluar daripada kepompong asnaf ni kan. Boleh tolong kami keluar dapat rumah, buat rumah sendiri semua nanti. Orang kata anak kan, macam mana pun insyaAllah saya usahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor dalam satu program outreach bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga UiTM bagi meraihkan pelajar-pelajar yang telah mendapat penempatan ke peringkat diploma di UiTM insya-Allah. So apa yang kita akan buat hari ini adalah kita akan melawat 5 rumah kesemuanya pelajar-pelajar yang telah terpilih untuk kita santuni dan untuk kita berikan sedikit sumbangan daripada ketiga-tiga pihak. Ada sumbangan daripada Lembaga Zakat Selangor, ada sumbangan daripada UiTM dan juga ada sumbangan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Ia merupakan satu inisiatif yang murni dan kecaknaan pihak KPT yang sentiasa proaktif untuk memastikan tiada pelajar yang tercicir daripada peluang menganjurkan pengajian hanya kerana kekurangan maklumat atau kekangan keluarga. Impian saya nak keluar daripada kompong-kompong hidup yang susah. Saya nak bantu family saya daripada duduk dalam kepompong ni. Lagi satu, saya tak nak orang pandang rendah kat family saya. Orang pandang family saya tak boleh mampu sekolahkan anak semua. Rasa betul happy pun ada, rasa bersyukur pun ada juga sebab kita orang pun tak adalah senang sangat. So dapat bantuan ni kira alhamdulillah bersyukur lah. Saya rasa macam bersyukur lah sebab dia boleh tolong saya kan daripada segi kewangan semua tu. Alhamdulillah lah. Saya harap nanti bila saya dah lepas belajar, saya dah keluar, dah berjaya semua, saya boleh tolong orang macam Zakat bantu saya juga masa saya belajar. Alhamdulillah, perasaan saya sangat bersyukur dan gembira lah sebab dapat bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor. Saya harap dengan bantuan ni dapat memberikan saya peluang pada masa hadapan untuk menjadi seorang yang lebih berjaya dan dapat membantu keluarga, seterusnya dapat menjadi pembayar zakat pada masa akan datang. Alhamdulillah, dengan bantuan ni akan banyak membantu dia lah, membantu keluarga kami dan adik-adik dia jugalah. Semoga dengan kejayaan dia nanti akan jadi inspirasi buat adik-adik dia. So kami di peringkat UiTM sangat mengalu-alukan kehadiran untuk bersama dengan keluarga besar UiTM dalam memastikan peluang untuk menuntut ilmu, peluang untuk menambahkan nilai tambah dalam kehidupan, iaitu dengan belajar ke peringkat Menara Gading ini dapat kita realisasikan bersama-sama dan juga dalam masa yang sama untuk kita memastikan anak-anak kita ini mendapat peluang yang sewajarnya, terutamanya dalam kemasukan ke peringkat pendidikan tinggi. Program macam ni sangat penting sebenarnya untuk kita sama-sama turun padang menyantuni asas-asas kita yang mendapat penempatan di IPT. Kerana golongan yang kita panggil generasi kedua ni adalah golongan yang sangat penting sebenarnya, yang perlu kita terapkan yang nilai penting untuk mereka keluar selepas ini, selepas belajar untuk kembali ke membantu keluarga, dan kita harapkan juga anak-anak ini selepas mendapat pekerjaan, selepas habis belajar nanti untuk kembali ke Zakat Selangor untuk menjadi pembayar zakat satu hari nanti insya-Allah. Surat tawaran ini bukan sekadar dokumen kemasukan ke institusi pendidikan tinggi. Ia lebih dan melambangkan permulaan kepada satu perjalanan atau journey baru dalam menimba ilmu, menimba kemahiran dan masa depan yang lebih cerah. Pihak KPT berharap setiap pelajar menghargai peluang ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita yang diidamkan oleh mereka, insya-Allah. Banyak-banyak terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor, kepada UiTM dengan KPT banyak memberi sumbangan untuk anak kami meneruskan pelajarannya ke Universiti UiTM ni lah. Terima kasih LZS, KPT dan UiTM kerana memberi peluang untuk anak saya, peluang yang lebih baik lah untuk mengubah nasib keluarga. Saya harap dengan bantuan ni dapat
memberikan saya peluang pada masa hadapan untuk menjadi seorang yang lebih berjaya dan dapat membantu keluarga, seterusnya dapat menjadi pembayar zakat pada masa akan datang. Terima kasih kepada Zakat Selangor dan pihak UiTM. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa di